Universiti Sains Islam Malaysia USIM terus memartabat bidang kajian sains Islam menerusi pemeteraian perjanjian persefahaman dengan Bionas Agropolitan Technology Corridor BATC Development Berhad. Ia bagi membangunkan sebuah pusat latihan dan kecemerlangan teknologi nanoemulsi dan polarisasi yang pertama seumpamanya di dunia. Kerjasama terbaru bakal merealisasikan hasrat menjadikan Malaysia untuk memiliki keupayaan mengeksploitasi tenaga baru dalam lingkungan industri berkenaan. Ia secara tidak langsung membolehkan USIM melatih bukan sahaja tenaga akademik, malah melahirkan modal insan sebagai perintis dalam membangunkan teknologi berkenaan. Majlis menandatangani perjanjian disaksikan putera yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tunku Zain Albidin Tunku Muhriz. BATC diwakili Ketua Pegawai Eksekutifnya, Zainuddin atau Hari Zainal Abidin, manakala Naib Chancellor USIM, Profesor Datuk Dr. Asma Ismail mewakili USIM. So insyaAllah, kalau dengan you punya sokongan, ingat, dan market pengguna dapat berita gembira lah. Dan perlu juga pihak kerajaan dan oil industry bekerjasama dengan kami kerana kami ada plan of collaboration dengan oil industry, how to work together. Mengulas lanjut mengenai pemilihan USIM dalam kerjasama ini, beliau berkata universiti itu memiliki visi yang sama dalam membangunkan teknologi mesra alam berasaskan sumber baharu. Sementara itu, Profesor Datuk Dr. Asma berkata, USIM bakal menjadi pusat latihan bagi melatih tenaga pakar di fakulti terpilih dalam bidang berkaitan. Kalau USIM saja memang tidak boleh dilakukan dengan cepat, tetapi kalau kita work together dengan collaboration dengan other universities, dengan other academics around Malaysia, then this is something I think that is achievable. Menurut Profesor Datuk Dr. Asma lagi, sebagai contoh, penggunaan produk seperti minyak bio mampu memberi penjimatan sehingga 30% bagi penggunaan minyak fosil dan pengurangan pelepasan gas karbon dioksida sehingga 97%.